di perkampungan. Aku geram lah tak ada banyak snow. Perkampungan Santa, tapi snow dah cair sebab hujan dah kan. Tak apa, it's okay. Jom kita pergi jalan-jalan. Cantik. Wait. Kampungan Iris. Kenapa? Kenapa Lily? Apa? Glove. Glove? Oh, glove dia lah yang depan kita tu. Glove dia lah yang depan kita. Last time Ya. it was me, now it's Lily. Kita sambung lagi perkampungan Santa Claus ni dekat Arctic. Ni dekat Arctic Circle. Tapi sayangnya mencair. Sayangnya mencair. Lemak air sudah cair. Itu sayangnya. Itu mall dia utama. Okey. Kampungan dia tu. Kita masuk dulu. Tengok apa yang ada dekat perkampungan tu. Arctic Circle Center. Dari luar lah. Ya. Wah. Sama dia. Salji dia sejuk. Oh, sedapnya dia punya ni. Kena baling. Nanti lagi lah. Tak banyak, kalau banyak sedap ni main. Tahu tak apa. Nampak tak boleh? Boleh lah, boleh main juga Pak. Wah. Cantik weh. Lawa, puas hati pergi. Tengok dia punya lantai dia. Masa seluk dah aku tengok. Ya, tu Arctic This is Circle. the Arctic Circle. Tu maksud Arctic Circle. Ini line, kita kan Malaysia Khatulistiwa. Ya. Ini Arctic, kita berada di sini. Ya, sana kau. Sana. Ambil gambar aku. Tolong. Okay. Aku nak tu yang New York, Taipei. Oh, cantiknya. Wah, melting already. Beautiful. Cantik weh. Siapa nak ambil gambar? Take picture. Tunggu dulu Korea tu pergi. Picture me to NT also. Okey, jom. Ni, tengok lawa. Oh, lawa. Arctic Circle ya. Tu yang dipanggil Arctic Circle tadi, dah tahu dah kan? Dah faham dah kenapa dia Arctic Circle. Kita akan pergi ke atas itu. Aku nak ambil gambar kejap ya. Okey, ciao. Wah. Arctic Circle ni lah, Arctic Circle. Tengok. +1. Kosong. Ambil. Kosong? Kosong lah tu. Tu dia tulis atas +1? Oh ya. Dia tulis atas +1 lah. Macam ni ya. Oh.
Oh tu dia punya atik tu. Eh, Din, kita begini Din. Aku akan ambil gambar anu tu. Gini, dia ini line lah. Kalau di sana aku oh begini. tu lah circle dia. Kita buat begini. Apa? Ambil gambar. Dia atik sekejap-jauh lah sikit lah. Oh ni atik circle dia. Okey. Aku dengan siapa? Yang Kimo ke aku kawan Kimo. Din Kansa. Shake hand. Wah, cantik. Okay. Oh sana pula kawan. Atik. Ke tempat salji harga 29 euro. Ni je lah yang aku datang. Tapi dah cair dah sikit. Mungkin sebab dah cair dah. Banyak yang cair. It's not natural. This is natural. Kan? Wah, cantik. Din. Wah, What do you mean? wah tengok. Oh, dia orang bina dengan tu ada rimau semua tapi dah cair dah. Sebab dah musim-musim slow kan. Tengok. Cantik juga. Wah. Tengok tu ada iguana. Colourful iguana. So ice slide dia tak boleh, ice skating pun tak boleh, dia kata sebab dah cair dah. Tengok ni iguana dia cantik. Dia buat sendiri. Iguana ni lepas tu dia buat macam mata. Wah, tengok. Ni dalam snow ni dah. Oh snow pun dah turun. Ni ice skating tapi tak boleh nak ice skating sebab dah cair. Too warm Oh ya. temperature. Temperature dia terlampau rendah, so tak boleh ice skating. Tak, kita orang boleh ice skating. Tapi tak apalah. Tapi semua dah cair dah. Kan it's melting, right? It's already melting. Oh. Wah, this is ice bar. So ini kita ke bar dia. Tengok giraffe. Tengok. Ni. Wah. Cantik, dia pandai dia buat, dia okey. So benda dah okey. Cantik lagi. Tengok dia ni, orang utan. Dan ada tengok burung kenyalang ke apa. Wah, cantik lah. Tengok lawa gila. Tapi dah cair dah banyak. Ais ni. Tengok, kalau nak makan minum kat sini boleh.
Memang sedap. So korang boleh ambil lah. Ada burger atau something. Okay. Lawa. Hello. Ada cheetah. Harimau bintang pun ada. Bintang. Ni ada orang, ni dah. And then patung apa ni? Patung. Oh, ada gajah kat sini. Elephant. Wow. Ni apa tak tahu dah sebab dah cair dah banyak. Okay. Ni macam kuat punya ni. Oh, ni tengok dia punya apa macam apa ni, biawak ke apa? Tengah bertelur. Tengok telur dia. Wah. Oh, chameleon. Sorry. Ni ada siput babi. Cantik. Tengok. Best juga sini, cantik lah. Best lah, orang sini memang bagus lah. Ambil video pun dia orang okey. Tak sombong lah. Kalau dekat Turki tu susah sikit ambil video dia orang macam kononnya tak nak lah. Mungkin tak nak ikut. So ini adalah ice skating, tapi kita tak dapat ice skating sebab air dia cair dah. Sebab hujan. Tengok tak selamat dah untuk ice skating. Baru je rasa nak ice skating. Biasa tak masuk mula-mula dulu. So, tak apalah, okey je. Kita dapat masuk ni. Terbaik ni labyrinth. Labyrinth ni bahaya sikit. Kan masuk kan tak jumpa jalan kan, susah aku. Nak keluar balik tak boleh. Ni nanti tunggu budak-budak ni semua. Yang ni snow nak turun. Nak main macam contoh kau nak kelungsur ke apa ke. Okey lah boleh kat sini. Kau boleh kelungsur. Nanti aku main kejap lagi kot dengan kawan-kawan aku. So kita masuk lagi. Cari kawan-kawan aku balik ke mana kan mereka. Labyrinth ni. So kita jumpa kawan-kawan balik. Ice disco. Dah pergi tadi ice disco. Kawan-kawan aku di mana ya? Tengah mengambil gambar. Nanti aku akan minta dia orang ambil gambar lagi. Mana? Wah, cantik gila. Aku ambil gambar semua. Bagus lah orang dia orang terima. Memang lawa. Aku sangat suka. Okey lah, 29 euro tu walaupun mahal, agak berbaloi lah, tapi murah lah sebenarnya dalam euro sebenarnya. Please wait to sit it. Ni ada cantik. Satu lagi. Hai Lily. Bagaimana kita lagi? Sebelah sana. Ini bar, tengok daripada kursi dia, daripada ice. Minuman dia daripada gelas dia pun gelas ice. Everything is ice over here. Wah, dia punya structure dia punya lukisan dia memang cantik. Dia punya ukiran carve very good. Cantik. Dia punya meja dia daripada ice. Oh, nice. Semua daripada ice. Tengok daripada ice semua. Counter dia pun daripada ice. Ice. Terbaik lah. Nanti kita akan main glutso kat situ. Nak ambil gambar juga. Okay, bye everyone. Nak ambil gambar dah. Wah. Alamak, low battery. Why low battery? Aku ada power bank, tapi power bank pun dah nak habis battery. Ada aku. Oh my god, tengok salting. Aku bawa charger ke tak tahu. Tengok dulu. Turun kan? My friend ordered snow. I now. order snow. Now it's snowing little. I order. It's Wah. little. Little snow.
Wah, tengok kita orang berada di tempat snow yang cantik. Itu snow. Basah. 10% pula. Dah lupa nak charge malam tadi. Tak banyak. Itulah. Adalah nampak kan. Dapat sudah Istanbul dia dapat snowing. Snowing dah Istanbul. Sekarang ni kita dapat kat sini pula. Manja-manja dia. Tapi termasuk dengan air lah rasanya. Ha? I queue here, they go to there. Wah. Wah, kena main ni wajib. Kita orang dah bayar dah. Okey. Rupanya ada lagi tempat budak-budak main ni. Aku lepas slide baru aku tahu rupanya ada lagi tempat tengok ice dia untuk duduk dan sebagainya. Aku dah pasal bontot dah. Punya banyak lagi. Ingat kan tak ada apa dah. Sorang-sorang gida, labyrinth gida, ice bar gida, ice skating gida tutup, ice slide tu gida terbaik. Itu je lah. Oh, satu je lagi aku tak pergi tadi. Itu staff on ni. Oh, ni je lah yang tak pergi lagi. Oh, budak-budak slide kat sini terbaik lah. Lawa. Cantik lah. Dah ada lampu-lampu. Dah lawa. Semua dah. Bateri aku pun nak habis. Tengok lawa dah bandar Santa Claus. Ni adalah bandar Santa Claus yang betul. Okey. Menurut cerita ini adalah bandar Santa Claus yang sebenarnya, bukan dekat North Pole. So North Pole tu dia adakan cerita je. Yang sebenarnya adalah sini yang starting. Ada bandar Santa Claus. Sebenarnya sinilah starting Santa Claus wujud. Okey. Inilah bandar dia. Memang ramai sangat orang. Malam lagi cantik. Oh, cantik. Oh, betul. Kau pergi nak transfer. Kaca untuk kafe yang makan. Dan itu adalah Santa Claus Village. Santa Claus Village ni, this Santa Claus Village for rent, right? The room? No, this Santa Claus Village. Santa Claus Village. Yeah. Room for rent. I don't know. Oh, you don't know. Where's room for rent? I don't know. Yeah, Santa Claus Look like Village. it. Right, I think. Oh, this the bus? No. No, he's there. Oh, over there. Oh, there. No. Wait. Huh? Okay. I just want to. Okay. Just want to take photo. Santa Claus Village. Wah, this is Santa Claus Village. Okay, kita orang kena tunggu bas kat situ. Okay, kat sini, that land, itu Santa Claus Village, and take the bus. Right here. Oh, tengok Santa Claus Village dulu. Bateri dah 50%, 3%. Lupa nak charge. Oh, betul lah. Tengok Santa Claus Village. Siapa-siapa nak duduk Santa Claus Village ni bolehlah, tapi ratus-ratus euro lah satu hari. Rasa malam 400 euro kot satu malam untuk Santa Claus Village. Tapi bagi aku baik duduk bandar. Aku lebih suka di bandar daripada di tempat macam ni. Just macam ni je lah kan. Baik kita try vibe bandar pula. Okay, that's all.